Ya, jaga. Antara bumper hanya boleh berjalan kaki sahaja. Daripada bas berwarna merah sehingga ke bahagian belakang. Tidak punya kandang langsung atau berkaukan. Untuk di sebelah luar, di sebelah kanan ini Ke sini jap, ke sini. Saya nak ambil video. Macam mana nak bezakan jantina lembu? Tengok pada tali. Tu lembu sana. Tengok, lembu. Lembu jantan, sedikit berwarna orange, lembu betina. Antara bumper, kawasan yang berkipas yang berada sedikit berbau. Yang mana tak tahan, boleh tutup hidung. Yang mana nak cuba ambil bau bumper juven, boleh ambil bau daripada sini. Bau? Oh, bau. Wah. Di sebelah kanan ini merupakan tempat pemarahan susu dan milking station. Di bawah kita akan perah susu lembu 2 kali sehari, iaitu jam 5 pagi dan jam 5 petang. Pada kepala petang nanti, kalau saudara bapa nak tengok secara live macam mana kita perah susu lembu, boleh saja berjalan kaki sehingga di tempat pemarahan susu lembu. Di bawah kita mempunyai susu lembu marka tertentu yang berasal daripada Australia. Untuk seekor lembu boleh menghasilkan susu sebanyak 15 liter sehingga 25 liter. Pada sebelah kanan bangunan berwarna putih ini merupakan office bank pressure BM. Mungkin ada yang kenal bos susu, ini adalah office bos susu. Saudara bapa, untuk di sebelah kiri pula akan nampak rumah dan di tepi rumah tu ada kolam. Yang ini bukan kolam renang, bukan kolam mandi, ini adalah kolam air kecil lembu. Kenapa kita bongkarkan kolam air kecil lembu ni? Kerana kita nak mengguna semula, kita nak guna semula untuk ada rumput kita di sini. Lava black fly adalah jentera hitam untuk tukar ganti jagung bahan ternakan kepada baja organik. Betul di sebelah kiri ini merupakan kawasan penanaman pokok pinggang, bersih, jagung manis dan juga lava manis baru sahaja kita harvest. Betul di sebelah kanan kita dapat penanaman ubi kayu, pokok mangga dan juga tebu. Betul di sebelah kiri, kalau tuan perempuan ada ternampak tanah yang berwarna hitam, ini merupakan kita punya baja organik. Namun tak sedap dia adalah kain lembu. Untuk di bahagian penetrasi kita, ada juga 7 point greenhouse. Untuk di greenhouse, kita menanam sayur-sayuran, pokok buah dan pokok bunga menggunakan sistem aquaponik dan sistem hidroponik. Bukit ni banyak iklan. Untuk di sebelah kiri, ini merupakan kawasan ladang rumput. Untuk rumput di sini adalah rumput yang berasal daripada Brazil, iaitu Pampasar grass. Kenapa kita tanam Pampasar grass ni? Sebab Pampasar grass dalam tempoh 1 bulan sahaja, dia boleh tinggi hingga 1 meter. Untuk di kawasan di sini, kita tidak akan lepaskan lembu, kita hanya harvest menggunakan mesin terumput. Daripada sini, kita boleh tengok sebelah kanan kita punya view. Untuk bungkus berwarna putih di sebelah kanan itu merupakan sepan untuk greenhouse. Di bahagian tengah-tengah adalah bas berwarna merah. Tempat saudara bapa beli tiket. Dan di bahagian belakang kita ada restoran Baker. Hidangan di sebelah adalah pizza. Di bahagian hadapan restoran kita ada jobja, air boba. Di baris kedai berwarna kuning itu merupakan shopping center. Nak beli aiskrim, nak beli susu. Untuk makluman saudara bapa, di bahagian bawah kita ada rumah kucing cat house dan juga kereta roller coaster. Kedua-dua tersebut ada cas tambahan RM5 seorang. Untuk yang lain, saudara bapa boleh naik dan masuk secara percuma. Apabila kereta ini berhenti di bahagian hadapan, saudara bapa boleh buka rantai sebelah kiri ataupun kanan untuk turut mengambil gambar selama 5 minit. Okay, yay, I like it. Saudara bapa boleh buka rantai sebelah kiri. Oh, ya. Masuk sini. Terus oh kata. Afi ada diam mau. Bye bye.
Lambai, Fia. Pegang. Runner. Okey, cuba dia. Okey. Sini. Salah sini. Terus. Okey. Kiri. Kiri lagi di sini. Sini. Yes. Akhirnya. Yeah. Hebat gaya. Hah? Hebat ni. Hebat ah. Start.